Ya guys. Oh, sudah. Kena guys. Alhamdulillah. Oh, sudah. Haram pertama guys. Kurang edisi 151 XG. Ni oh, terus ini guys, ini guys. Okay, hai guys, jumpa lagi dalam channel Alifly. Kali ni aku macam haruan guys. So hari ni aku haruan dekat area Songseng nama dia. Ni Parit Melaka guys. So kat sini hari ni air dah mula dalam guys. Sebelum ni dia rendah. Ni bila dah dalam, so dia punya keadaan tu nampak macam agak sukar sikit lah dapat ikan. Sebab parit dalam guys, dalam. So ikan main kat tepi-tepi. Aku cubalah cari guys. Aku ada rezeki aku. So bila sampai tu aku cuba je lah parit dulu. Kalau ada hasil adalah, kat tak ada pilih tempat lain lah, betul kan? Okay guys, baru sampai ke channel Alifly. Yang belum subscribe, kasih subscribe guys, dan support aku. Okay guys, jom stay tune. Okay guys, peralatan hari ni reel daripada Shimano Curado DC 151 XG. Reel ni agak lama juga aku relax kan dia, rehat-rehatkan dia. So hari ni aku guna balik. So aku pairkan dengan Obsession Mojo Best 614 LB guys. Rod ni padu guys, rod ni. So tali hari ni aku guna Orcas daripada brand Orcas. Orcas Ikano, aku tak perasan lah, tapi Orcas lah. Kalau korang cari kat Shopee, tali tu dia punya gambar ikan paus. Ikan paus yang warna hitam putih tu guys. Hitam putih. So leader aku gunakan leader daripada C-Night Fluorocarbon line 32 LB guys. So umpan macam biasa, SP pink je lah. Apa lain, color lain ada lah. Tapi aku cuba kali ni dulu, tengok macam mana jadi tak jadi. Let's go. Air agak dalam, jadi agak susah sikit lah aku nak cari ikan tu dekat tebing-tebing sana tu, ataupun tepi-tepi ni kan. Agak sukar sikit lah cakap cari ikan. Tapi aku cuba jugalah guys, untuk cari konten untuk korang tengok kan. Untuk aku pun seronok-seronok mancing. Tu dia. Layan. Ya guys. Oh, sudah. Kena guys. Alhamdulillah. Oh, sudah. Haram pertama guys. Cakuk. Oh. Mantap lah. Alhamdulillah. Haram pertama guys pada hari ni guys. Pagi ni guys. Mantap seluruh remit guys. Walaupun tak besar tapi mencakuk guys. Alhamdulillah. Walaupun hari ni airnya agak tinggi, tapi itulah, ada juga hasil guys. Aku cuba juga ambil kat sini, kata sebab aku dah sampai. So air pun dalam. Sebenarnya bila air dalam ni, dia potensi strike tu agak rendah sikit lah, sebab ikan boleh masuk parit kecil, jodoh bawah rumput semua. So kita cuba lah guys. Harap ada lagi guys. Let's go, stay tune. Kat sini pula guys, semua semok. Ada guys. Aku tak laju sangat.
Tarik laju dah sambung lambat pula. Tak dah. Anak wak-wak. Kena guys. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi seekor guys. Boleh tahan. Nak kena rana kan. Saiz boleh tahan lah kata. Mencakuk lah guys. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Haruan kedua guys. Mantap. Allah Akbar. Ni guys, haruan kedua. Alright lah. Haruan kedua. Boleh lah kata kan. Panas ni guys. Aku pun jenuh rana ni. Sebab parit tadi penuh air. Jadi air-air pun masuk ke dalam longkang-longkang kecil. Jadi tak boleh buat apa lah. Terpaksa rana lah. Aku tak ada umpan power tak ada lah, berkata hidup. Jadi nak rana tu jenuh juga lah. Jom lain lagi, let's go. Jadilah arah dia. Mantap lah. Udah sofok guys. Alhamdulillah ada juga rezeki kat sini. Jom lain lagi, let's go. Ada lagi ikan kat sini. Oh, kena guys. Lagi seekor guys. Alhamdulillah. Aku main bagi flop tenggelam kan. Curut. Curut guys. Tapi tetap mencakuk. Ni badan ni kena sambung ikan besar lah ni kot. Tak pun biawak nyambung. Luka dia guys. Luka dia. Haruan ketiga guys. Okay, lepas balik lah. Cedera parah banyak kan ni.
Cedera parah. Okey, balik. Alhamdulillah. Panas guys. Spot ni memang panas. Bukan spot panas lah. Kira spot ni boleh katakan okey je. Ada pokok kat sini tapi keadaan ni panas melampau guys. So alhamdulillah dapat juga arwah ketiga kat depan tu. So depan ada sikit lagi parit. Cubalah guys. Agak susah dapat arwah ni sebab air terlampau dalam kat parit utama. Ini pun air dah naik, jadi ikan banyak tempat boleh masuk. Parit sana tu kan, dia boleh masuk sana tu. Jadi parit-parit kecil pun dia masuk. Jadi nak buru tu agak susah sikit. Tapi tak apa guys, kita cuba guys. Okay, let's go. Layan lagi. Waduh guys. Kena guys, tak lekat coy. Meletup kami tu. Oh sudah. Kena guys. Kena guys. Oh sudah. Sudah. Alhamdulillah kena guys. Oh. Allah Akbar. Ada tulang semok. Aduh. Ya tulang semok guys. Aduh. Jam. Dia boleh tulang semok tu pula dah. Aduh. Okay, jom. Lain let's go. Aduh. Aduh. Buat lawak tu ikan ni. Rosak pun kena. Masuk dalam tu. Wow. Boleh pula lucu depan ni. Ada hai. Jumlah lain lagi. Let's go. Aduh. Teh. Jom lain lagi. Let's go. Kena dah kat ujung sana. Size guys, size guys. Size guys. Size. Allah Akbar. Size guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Dapat juga yang size guys. Padu. Mencakuk lah guys. Ada juga yang saiz petang ni. Tengah hari ni guys. Tengah hari ni. Mau campak sekali tu mantap lah. Memang padu lah guys. Macam ni. Ambil krip dulu. Mantap. Padu lah guys.
Saiz padu guys. Alhamdulillah. Cakuk. Kena timbang ni, timbang. Timbang dulu guys. Padu. Jom timbang jap. Alhamdulillah guys. Akhirnya naik juga gorgon seko guys. Oh, saiz padu guys. Itu dia. Jom timbang berapa berat dia. Agak panas juga hari ni guys. Okey, kosong. Kilo 400 lah guys. Kilo 420. Padu. Terakhir lagi tengok. Kosong. Salah guys. Kilo 400 lebih lah. Kilo 400 lah kata. Alhamdulillah. Agak ekstrim juga hari ni. Dengan cuaca yang panas macam ni kan. Jadi aku cuba juga jadi strike. Alhamdulillah. Kental juga tengah hari ni. Tengah hari dah ni ya. Dapat juga saiz padu guys. Tu dia. Memang mencakuk lah kan. Pam dia ambil. Lupa juga aku tanya dia. Okey guys, jom. Let's go. Aduh. Mantap. Sangkut apa ni? Tu dah. Mantap wah. Padu wah. Tu dah guys. Lagi seko. Cakuk mantap. Jom layan lagi, let's go. Inilah kepaduan, nama dia kepaduan. Jadi tahun ni jadi. Tengah hari ni lah. Aduh. Ke lidah. Tu dah. Akhirnya dapat juga yang kelima guys. Alhamdulillah. Panas guys. Memang panas gilanya. Okey, jom. Jom try lagi. Okey lah guys, memandangkan hari pun nak hujan guys. Atas dah gelap guys. Atas dah gelap. Dah punya guru-guru kat sana dah. So alhamdulillah lah guys, aku dapat juga seko yang saiz kilo 300 lah tolak. Kata tolak grip 100 gram jadi kilo 3 lah kata kan. Nak jadi 1.4 kan tak berhati pula. Okey guys, ya aku kata hari ni berhati juga. Walaupun tak banyak tapi kata ada juga hasil ni. Tu dia dalam tu.
tu. Ada seko lah saya goreng. Saya goreng seko lah, kata puas hatilah goreng macam ni. Walaupun tak banyak, tapi tadi panas sangat gila. Betul-betul panas sangat guys. Kata apa? Memang aku pun tak boleh tahan tu. Memang aku berehat tadi kan. Tadi aku masuk kawasan ni, boleh kata berteduh sikit lah. Kalau parit besar depan tu memang KO, memang KO ya. Jadi kata hari ni berpuas hati. Aku guys yang baru sampai ke channel Arif Flyer, kasih subscribe guys. And jangan lupa support aku guys. Kepada yang berminat barang-barang aku pakaikan, tadi mula aku pakai Kuraduisi. Lepas tu aku dah rana, aku ikat, aku buka pula kata satu lagi set Shimano juga, Shimano XNDC apa dengan Bozen Black Hole 817 rod tu padu guys. Drill pun padu juga guys. Yang minat boleh tekan shop kat tepi ni. Terus pergi Shopee, boleh beli kat sana. Kata mudahkan kau orang kalau kau berminat lah. Kalau berminat, tak minat tak perlu apa kan. Okey guys, jumpa lagi dalam episod datang. Assalamualaikum, bye. Size guys. Size guys. Allah Akbar. Size guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah.